Dan hari ini kau kumiliki. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Encik Ramli dan sekeluarga kerana menerima kunjungan atau rombongan kepada kami, ahli keluarga saya. Nama saya Muhammad Nazim Han. Ini ayah saya Muhammad Syahrudin Han. Syahrudin bukan Syahruhan, Syahrudin. Nak balik tadi. Ini pakcik saya Encik Rashidin Han. Ini adik ipar saya Syukur. Ini adik saya Haikal. Ini abang ipar saya Amir. Maknya itu Puan Nur Shikin. Dan sebelah tu pakcik saya panggil dia Maksud. Ini adik saya, adik ipar saya. Itu adik ipar saya. Sebelah tu kakak sulung saya. Itu adik saudara saya. Yang dua tu adik saya juga. Lapan. Jadi untuk peristiwanya saya rasa kebenaran dia bagi ayahnya. Ada ke tak ada? Betul ke tak betul? Kalau ada cakap ada. Ada dua tiga orang ke merisik. Dia nak datang nak merisik dulu, kita sekarang merisik dulu. Memang je lah sama anak lelaki ada perempuan dua ke tiga ke. Seorang je. Kenapa takut salah kan? Mesti bapak ada salah. Dapat adik nanti dapat kakak. Itulah. Salah orang rasa tukar. Jadi memang kesimpulannya ada lah. Adik saya dan juga Ain Nazira. Yang pertama, seperti dari yang Imam cakap, antaranya 10,000. Alhamdulillah. Dan perkara yang terakhir adalah ini hasil perbincangan mereka mengatakan majlis akan nikah dan majlis keramaian hanya berlangsung di Gelang Patah sahaja. Maksudnya tiada majlis pada pihak kami. Semuanya akan diselesaikan di Gelang Patah sahaja. Ini adalah dua bentuk cincin. Yang satu biasanya yang ini cincin berisik. Satu cincin rotan. Betul. Dan yang ini cincin untuk pihak laki-laki saya tanya sekali lagi ada apa-apa yang ada diinginkan orang. Jadi tambah baik kan orang. Pada saya tak ada makin. Saya tu setuju semua okey. Itulah. Itu saya nak tanya itu dah tadi. Itu yang saya terkejut juga tadi bila dah di 1 bulan 2 tahun. Ada lagi 6 bulan lagi. Alhamdulillah lah kan. Kita rancang Allah betul kan. Di genggam erat tangan, jangan kau lepasi. Dan tiba masanya untuk kita melangkah bersama. Di hari ini kau ku cintai. Moga kau selamanya abadi sejati. Di hari ini aku lelaki di samping wanita yang ku gelari seri. Di tatapan wajah jangan kau tangisi. Dan tiba masanya untuk kita melangkah bersama. Di hari ini kau Lima barang karat untuk diserahkan kepada pihak keluarga perempuan. di hari ini aku lelaki di samping